Iftar, chant 100,000 times with Quran. Bukan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Assalamualaikum, saya Umi Ira daripada I Love Quran. And Alhamdulillah, I'm so happy with the event today. We have almost 300 asnaf, anak yatim, refugee, gelandangan yang join us for iftar from your generous donations. We're so happy. We also have classes with them throughout the year, as well as having our students at our 7 centers in I Love Quran. We are also growing into different markets in Indonesia, US, Singapore, insyaAllah. Doakan kami, insyaAllah teruskan sokong kami, dan kita sama-sama menjadikan Al-Quran terus di hati anak-anak dan sentiasa menyeronokkan untuk anak-anak love Quran dan love Allah dan love Rasulullah SAW. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Saya Dr. Zila Saari daripada Universiti Teknologi Malaysia. Hari ini saya rasa sangat gembira dan terujalah dijemput dalam program berbuka puasa bersama tim I Love Quran. Saya terbuka mata saya bila berjumpa dengan anak-anak asnaf, anak-anak pelarian dan sebagainya lah, dan dia membuatkan hati kita, jiwa semangat Ramadan kita tu untuk kita bersama-sama dengan orang yang kurang bernasib baik. Okey, jadi saya mengucapkan tahniah kepada I Love Quran kerana menganjurkan program ini, dan terima kasih kepada para penyumbang dana. Semoga Allah merahmati dan memberkati dan melimpah kurniakan kebaikan yang banyak kepada kalian kerana berbuat baik kepada orang-orang yang susah. Assalamualaikum, hai. Saya Naufal bin Mafuzilah, Imam Masjid Syakirin KLCC. Alhamdulillah hari ini program berjalan dengan lancar, dan saya rasa satu usaha murni yang I Love Quran jalankan untuk semua asnaf, orang-orang yang susah, anak-anak yatim. Alhamdulillah, usaha yang baik. Kita bagi peluang kepada mereka iftar, makanan-makanan yang sedap. Alhamdulillah, kita tengok tadi semua anak-anak yang datang daripada golongan-golongan asnaf ni semua nampak terhibur, nampak seronok dengan makanan-makanan yang disediakan. Satu usaha yang murni, dan Alhamdulillah saya rasa objektif program ni tercapai. Tim I Love Quran, insyaAllah mudah-mudahan kalian Allah Ta'ala mudahkan segala urusan. Allah Ta'ala kurniakan kebaikan keseluruhannya kepada kalian kerana memperjuangkan Al-Quran, dan insyaAllah mudah-mudahan segala urusan kehidupan semua tim I Love Quran berjalan dengan baik, dan I Love Quran boleh memacu ke hadapan lagi dengan mencapai berbagai kejayaan pada masa akan datang, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey. Saya membawa beberapa orang anak-anak yatim dan dari sekolah Al-Ansar lah. Jadi terima kasih kepada penganjur yang mengadakan majlis yang sangat baik ini. Saya rasa sistem I Love Quran ialah satu sistem yang sangat simple dan sangat sesuai untuk anak-anak, kerana tafsir Quran ialah satu topik yang agak berat secara umumnya, tetapi ia telah dimudahkan dengan sistem I Love Quran ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang menganjurkan majlis ini. Beratus-ratus anak-anak kita makan sama-sama, ada program sebelum itu. Semoga adalah majlis-majlis seumpama ini yang dibuat selepas ini. Assalamualaikum. Hi, I'm Irina. I'm the marketing manager of I Love Quran. Alhamdulillah, today our event is a success for 100k hearts with Quran. Hopefully everyone was happy. Inshallah everybody is happy, and congratulations to I Love Quran team for a good job. Well done for all the hard work, and hopefully all of our efforts will be blessed by Allah. Thank you. Malam ni memang kita dah tahu I Love Quran kalau buat program memang benda tu adalah luar biasa lah.
Okey, kalau kami adalah antara pioneer parents untuk Ahli Quran, di mana anak I yang sulung daripada 2014 if I not mistaken sehingga sekarang. Dan I bersyukur sebab anak-anak I adalah tahfiz. Mereka improvise diorang punya segi hafalan ni semua di Ahli Quran lah. So Ahli Quran is our number 2 rumah lah. So dekat sini why kita support daripada awal, because diorang membagi anak-anak yang menghafal tu memahami, because diorang tadabbur kan surah-surah yang diorang hafal. So tips pula kepada anak I yang diorang yang pilih menjadi pelajar tahfiz, sebab diorang jadikan ayat Quran tu, hafazan tu macam melodi lagu. So saya bersyukur sebab dapat anak-anak yang pilih menjadi tahfiz, dan terima kasih untuk program ni pilih anak saya jadi Little Corey untuk pembukaan majlis hari ni lah. So kami memang of course doakan Ahli Quran terus berjaya dan terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa lah. Okey, dan terima kasih sebab jadikan anak-anak saya anak-anak yang baik dan anak-anak yang suka Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadirah daripada Al-Quran Cyberjaya. Pada hari ini saya rasa sangat tersentuh dengan kehadiran begitu ramai anak yatim, asnaf dan golongan rentan yang hadir pada majlis hari ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang dan yang menginfakkan wang ringgit untuk menjayakan dan membahagiakan hari anak-anak pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan kepada tim Al-Quran, tahniah kerana berjaya execute the program very well. Dan untuk orang di luar sana, insyaAllah next year boleh join kami. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak kecil, jangan lupa register anak anda untuk I Love Quran di tempat yang berdekatan. Bye. Hai, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin kepada tim I Love Quran. Semoga program hari ini memberi pengetahuan kepada semua tentang I Love Quran, lebih minat pada bidang Quran. Itu je ucapan dari kami. Selamat Hari Raya.